Ini berkaitan dengan pilihan raya Datuk Bandar KL. Ya, ada tengok apa pendirian kenyataan daripada beberapa pemimpin Melayu dan juga parti Melayu, NGO Melayu. But my view is a bit different lah, Kemang. Sebab pertama ni kita kena tengok demografi KL ni dah tukar. Penduduk paling ramai adalah Melayu. Kalau 10 tahun lepas, ya memang kita di belakang. Tetapi penghijrahan orang Melayu ke KL ni dah meningkat 49% kalau tak silap. 48. Tak lama lagi akan jadi 50? Majority lah. Sekarang ni plurality paling ramai lah. China pun sangat-sangat kurang. Okey, dari segi pendaftaran pengundi sedikit ke belakang, tapi saya rasa kalau kita bagi tempoh kata kalau you duduk di KL mestilah undi di KL. Saya rasa ramai akan pindah dan tidak lagi undi di Kelantan, di Terengganu dan sebagainya, sebab dia ada something at stake here lah kan. Dan secara realistik, calon-calon pun saya rasa yang akan dapat sokongan daripada parti-parti politik macam PH, BN, semua blok-blok ni, dia akan letak Melayu jugalah. Saya rasa PH tak akan letak apa ataupun tak akan endorse Chinese. That is a recipe for disaster. Dan bagi saya kita perlu berani, Melayu perlu berani untuk consider cadangan macam ni. Sebab pertamanya saya suka demokrasi di peringkat PBT. Ya, saya rasa Akmal pun pernah ada pengalaman bersama dengan PBT di mana agak frustrating lah sebab dia dilantik bukan dipilih. So kita pun tak tahu accountability di mana, dan dia kadang-kadang ada yang perform kan. PBT bukan semua yang tak perform, ada yang perform, ada yang tak perform. Tetapi balik kepada isu dan juga kekuatan sistem demokrasi ni adalah orang yang dipilih ada keabsahan dia untuk melaksanakan tugas. So adakah bila saya sampaikan hujah-hujah begitu, you can consider pilihan raya Datuk Bandar? Saya sebenarnya saya dah tengok sebelum saya buat statement tu, saya tengok there is been forum kan you dengan Nazmi. I saw that forum masa tu. Saya setuju apa yang KJ kata. Tapi hari ni kita tengok adakah itu keperluan mendesak? Yes, agak saya rasa yes, ya, sebab kami ialah sebab hari ni saya kata hari ni kita ada Datuk Bandar, kita nak bercakap bahawa adakah Datuk Bandar tidak menjalankan tugas satu. Saya rasa Datuk Bandar, to be fair untuk Datuk Bandar, saya rasa Datuk Bandar did his job very well. Okay, kita juga ada Menteri Wilayah, Menteri Wilayah yang mana yang daripada DAP daripada DAP whatever. Saya sebenarnya saya tak nak menganggap saya punya point of view dalam pemilihan PBT ni, saya tak nak anggap dia tolak dulu politik. Saya nak bagi tahu saya punya reason yang jelas depan ni adalah bagaimana kita nak melihat adakah pertama dia satu keperluan. Okey, kalau kata ada satu keperluan, saya nak bagi tahu sebenarnya kalau kita nak buat pemilihan raya